Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam Ta'alim Hadis. InsyaAllah hadis pada hari ini saya akan membacakan hadis yang bertajuk memperbanyakkan bersedekah di bulan Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم القرآن فإذا لقياه جبريل عليه السلام كان أجواد بالخير من الريح مرسلة. Maksudnya daripada Abdullah Ibnu Abbas, beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, yakni dermawan dengan segala kebaikan, dan baginda menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril alaihi salam datang menemui baginda, dan Jibril datang menemui baginda pada setiap malam di bulan Ramadan untuk baginda memperdengarkan bacaan Al-Quran baginda kepada Jibril. Apabila Jibril datang menemui baginda, baginda adalah orang yang paling pemurah, yakni dermawan dalam segala kebaikan, melebihi lembutnya angin yang berhembus. Sahih Al-Bukhari. Ulasan, dalam hadis ini Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas menceritakan pemerhatian beliau tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dan sifat pemurah baginda itu akan berganda terutama apabila tibanya bulan Ramadan, kata Ibnu Rajab. Dan sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan berganda di dalam bulan Ramadan mengatasi bulan-bulan yang lain. Al-Imam Ibn Rajab turut mendapati pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril menghidupkan lagi jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi lebih pemurah di bulan Ramadan. Malah di sisi yang lain, pendampingan bersama orang yang soleh turut memberikan kesan kepada jiwa seorang muslim, kata Ibn Rajab. Dan fadilat kelebihannya ini kelebihan bersedekah dalam bulan Ramadan ini, kerana dekatnya tempoh masanya dalam pertemuan baginda dengan Jibril, di mana dalam tempoh tersebut baginda banyak bertadarus Al-Quran dengan Jibril, di mana Al-Quran sendiri menggalakkan kepada sifat mulia dan permurah. Dan tidak syak lagi, pergaulan bersama Jibril ini memberikan kesan dari aspek akhlak melalui pertemuan ini. Yang ketiga, memberi sedekah pada bulan Ramadan juga memiliki kelebihan yang tertentu yang tidak ada pada waktu yang lain. Seperti bersedekah pada bulan Ramadan adalah sebaik-baik sedekah. Perkara ini dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya, qila fa ayyu sadaqati afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sedekah yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Jami' al-Tirmizi. Mendapat ganjaran syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ganjaran berpuasa dan bersedekah dalam sebuah hadis yang menjanjikan tiap istimewa Id di dalam syurga kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafa tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba
al-kalam wa at'ama ta'am wa adama as-siyam wa salla bil laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada kamar-kamar yang dapat dilihat dari dalam dan luarnya. Lalu seorang Arab Badui bangun bertanya, "Wahai Rasulullah, milik siapakah kamar-kamar tersebut?" Baginda Nabi SAW menjelaskan, ia adalah bagi mereka yang bercakap baik, memberikan makan, konsisten berpuasa dan mendirikan qiyamul lail saat manusia sedang tidur. Jami' al-Tirmizi. Menampung kekurangan yang berlaku ketika berpuasa. Setiap manusia itu tidak terlepas daripada kesilapan. Barangkali ketika manusia menjalankan ibadah berpuasa, ada di kalangan mereka yang melakukan dosa-dosa yang berupaya mencacatkan puasa mereka. Lalu Ibn Rajab menjelaskan bahawa antara hikmah atau kelebihan bersedekah ini ialah ia berpotensi menampung kekurangan yang berlaku dalam ibadah berpuasa. Kata Ibn Rajab, maka sedekah itu mendominasikan ataupun menampung kekurangan dan kelompongan dalam berpuasa. Atas sebab itu, kita diwajibkan pada penghujung Ramadan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai proses penyucian bagi orang yang berpuasa itu terhadap perkara lara dan kejahatan yang mereka lakukan. Atas kelebihan-kelebihan diperoleh daripada amalan bersedekah pada bulan Ramadan ini, Al-Imam Syafi'i menggalakkan kepada kita semua agar meningkatkan lagi amalan bersedekah dalam bulan Ramadan. Kata beliau, aku lebih suka buat seseorang lelaki itu agar dia menambah sifat dermawannya dalam bulan Ramadan bagi mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan atas memenuhi keperluan manusia yang ada pada situasi tersebut. Amalan ini telah berakar umbi dalam jiwa masyarakat awal Islam terdahulu. Kata Al-Dawi, Abu Al-Suwar Al-Dawi menjelaskan bahawa lelaki-lelaki dari Bani Adi akan mendirikan solat di masjid. Apabila tiba waktu berbuka, tidak akan ada dalam kalangan mereka yang berbuka bersendirian. Sekiranya mereka mendapati ada teman untuk berbuka bersama dengan mereka, maka mereka akan berbuka bersama dengan orang itu. Sekiranya mereka dapati tiada orang yang ingin berbuka dengan mereka, maka mereka akan ke masjid dengan membawa makanan dan berbuka bersama dengan manusia yang berada di masjid. Ikhtiyar al-ula. Sifat suka bersedekah di bulan Ramadan ini bukan sahaja dijiwai oleh para sahabat, malah golongan kepimpinan Islam turut mempertingkatkan apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ini ketika menguraikan tentang Sultan Al-Abdus Salam, Al-Imam Ibn Kathir menukilkan bagaimana beliau sentiasa memperuntukkan sejumlah 15,000 dinar kepada golongan fakir dalam bulan Ramadan. Kata Ibn Rajab, beliau adalah sultan yang adil, memiliki pribadi yang baik dan pandangan manusia. Dalam pandangan manusia, seorang yang pemurah dan penyayang baik terhadap rakyatnya, rapat dan golongan yang miskin, sentiasa berbuat baik pada ahli keluarga, rakan dan orang suruhan. Beliau banyak berdoa agar dikurniakan nikmat yang kekal, suka dan banyak bersedekah. Apabila tiba di bulan Ramadan, beliau akan mencari golongan fakir miskin dan memperuntukkan sebanyak 15,000 dinar untuk mereka. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada semua, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.